Tak ada perbuatan lain pada Tuhan. Hingga siapa perbuatan makhluk tu zahir nyata je kata perbuatan makhluk. Orang tu buat, orang ni buat. Hakikatnya perbuatan Allah. Sebab itulah Tuhan kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan menjadikan perbuatan kamu. Kamu pun Tuhan buat, perbuatan kamu pun Tuhan buat. Bukan mung tu. Zahir nampak mung, hakikatnya aku. Soalan kata gitulah. Itulah ayat katanya satu pada perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qul kullun min indillah. Mung kata Muhammad, semua dok berlaku tu deh, Tuhan berlaku. Tak ada yang lain. Nampaknya zahir. Yang lain tu sebagai sahabat. Dia panggil mazhar. Dia makhluk sebagai mazhar, tepat nyata dia perbuatan Allah. Nyatanya perbuatan tu nyata di makhluk. Kita dah tengok makhluk, nampak makhluk, hakikatnya perbuatan Allah. Ya Tuhan menzahirkan perbuatan di makhluk. Nampak kata kita buat. Hingga kena. Nampak kata toke tu, necan tu buat rumah tu. Tukar tu buat rumah tu. Nampak je. Boleh kita bahasa kata dia buat rumah tu. Hakikatnya bukan dia. Allah yang memperbuatkan. Hatu menzahirkan perbuatan dia di orang. Boleh kita bahasa di orang dengan secara majazi. Hakikat bukan dia, Allah. Sebab itulah segala perbuatan Allah. Ni orang sufi ni, orang ahli musyahadah, dia pandai. Dia panu tu. Tengok perbuatan makhluk, dia tak nampak perbuatan Allah. Allah. Perbuatan makhluk sebagai mazhar, tepat nyata bagi perbuatan Allah. Terti dah. Itu dia nya. Itu sebagai akidah kita tu. Habis